Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat yang dikasihi, ini insya-Allah satu peringatan untuk diri saya dan kita semua. Adakah kita bersyukur? Adakah kita bersyukur? Sebenarnya kita bila duduk di bumi bertuah ni, bumi Malaysia, alhamdulillah, kita sepatutnya bersyukur banyak. Kenapa? Sekarang ni kita tengok konflik dan peperangan yang tercetus di antara Amerika dan Iran. Sebenarnya kesan dia, impact dia, kesan dia sebenarnya sangat besar dan di segi keburukan. Keburukan yang akan disusuli oleh peperangan ini, kesan dia akan kena tempias banyak negara Islam. Contoh, peperangan ini sebenarnya tercetus antara sebabnya, wallahualam, seperti mana yang saya nampak dan ikut beberapa perkembangan dan mengikut beberapa pandangan setengah penganalisis Timur Tengah dan Barat, mereka kata kesan dia sebenarnya akan pergi kepada harga minyak dunia. Harga minyak dunia. Ada negara yang akan terkesan, negara yang bukan pengeluar negara bukan pengeluar minyak mentah ni, dia akan ada kesan seperti Eropah. Okey, yang ni saya dengar daripada Eropah, harga benzin, harga diesel, harga gas di Eropah melonjak begitu sangat mahal. Kita kat Malaysia tak rasa, alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita rahmat, bagi kita keselesaan, dan alhamdulillah rakyat negara yang bertuah ini ada dapat alhamdulillah subsidi dan sebagainya. Jadi kita tak rasa sangat. Tapi di negara lain ada kesan dia. Dan oleh kerana penutupan selat, ataupun kita panggil apa tu, madiq, orang Arab panggil madiq Hermes. Madiq ni bukan selat, minta maaf. Ada perkataan saya tak ingat, minta maaf. Tapi yang penting yang saya nak sampaikan, kesan peperangan ni sebenarnya dia akan beri efek besar, beri impak kepada ekonomi pada beberapa negara. Baik, di segi negara, siapa yang untung sebenarnya? Yang untung sebenarnya dalam peperangan ni, minta maaf saya kata, Amerika Syarikat. Sebab Amerika Syarikat ni ada masalah ekonomi yang kita tak tahu, di mana dia ada merasai ataupun mengalami kemelesitan ataupun ekonomi yang merosot, dan ada inflasi kat sana. Jadi itu cara mereka akan cetus peperangan. Subhanallah, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Kullama awqadu naran lil harb, setiap kali mereka cetuskan api peperangan, Allah Subhanahu Wa Taala akan padamkannya. Jadi kita sebenarnya minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya konflik peperangan ini tidak berlanjut, tidak berlarutan. Sebenarnya banyak negara Islam seperti negara Teluk khususnya ada kesan negara Islam yang terjejas ekonomi dia kerana terhenti penerbangan antarabangsa, airport mereka banyak tutup. Negara tu sebenarnya ada kesan teruk lah, boleh katakan kerugian berbilion-bilion US dollar setiap hari. Dan ialah selain harga mentah, harga barangan, harga minyak naik, juga akan ada kesan di segi gerakan pihak yang tak puas hati dengan kerajaan negara dia akan melonjak juga, subhanallah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya selamatkan kita. Inilah semua fitnah akhir zaman, teman-teman. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ya Allah, badiru bil a'mali fitanan, banyakkan amalan, cepat-cepat banyakkan amalan. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim, fitnah berlaku di akhir zaman seperti ketulan ka qita'il layl, seperti
ketulan malam yang gelap gelemak, gelak gelita orang panggil, orang Melayu kita panggil gelak gelita. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi dia beriman, malam dia kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Boleh jual agamanya kerana sedikit habuan dunia. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, selamatkan negara kita Malaysia, selamatkan negara Islam yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan orang Islam kita di setiap pelosok dunia. Dan sebenarnya peperangan ini harap-haraplah cepat berhenti supaya tidak ada kesan yang lebih buruk. Cumanya kita kena bersyukur banyak teman-teman dirahmati Allah, kerana kita kat Malaysia ni alhamdulillah kita tidak kena tempiah dia. Alhamdulillah, kerana negara ni boleh katakan sentiasa alhamdulillah dalam merasai dan menikmati nikmat keamanan, kestabilan. Mungkin teman-teman tak pergi Syria lagi, tengok macam mana di Syria. Alhamdulillah keadaan makin okey, tapi ada kesan juga atas Syria. Kita takut ialah berlaku juga, ialah negara tu yang sebelah tu dah masuk ceroboh beberapa kawasan. Kita di Syria tak ada senjata yang boleh melawan, dan dalam masa yang sama Hizbullah, militan Syiah pun ceroboh juga kawasan Syria. Kita tak nak berlaku konflik pula. Sebab konflik peperangan antara Amerika dan Iran dia tak duduk diam, dia akan cutuskan peperangan di tempat lain. Sebab tu dia akan serang tempat lain. Dan Hizbullah pun akan main peranan untuk buat kecoh di Syria. Korang tahu isu kita orang Syria, orang Sunnah di Hizbullah adalah Syiah yang mereka tak senang hati dengan kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan negara Islam semua. Adakah kita bersyukur di bumi yang bertuah ini? Cuba tanya diri sendiri. Selamat berbuka puasa nanti.